Okay guys, so kali ni Nisa nak share 3 top games yang bagi Nisa games ni memang best. Dah lama dah games ni daripada 3 tahun lepas kot, 3-4 tahun dah games ni, and even sampai sekarang pun games ni masih lagi legit membayar. So nanti Nisa akan letakkan link dekat bawah ni, korang just klik je link untuk tutorial dan untuk download. So untuk video kali ni Nisa just nak share je dekat korang briefly untuk 3 games ni. So yang pertama ni memang antara favourite jugalah, which is DigiWard. So DigiWard ni korang boleh tengok dekat sini. Basically kan dia lebih kurang sama je untuk ketiga-tiga games ni. So korang first kali korang boleh main game yang ada dalam apps tersebut. Lepas tu Playtime. Playtime ni dia akan download games. Lepas tu nanti lebih lama korang main, so lebih banyak lah yang korang boleh dapatkan coins. So macam dekat bawah ni ada survey, ada task dan sebagainya. Yang ni nanti korang boleh explore. Sebab sekejap lagi Nisa just nak tunjuk dekat korang main game untuk DigiWatch ni macam mana. Tapi kalau korang nak main, korang kena dapatkan tiket ni. Okay. So tiket ni macam mana, korang boleh tonton iklan lah. And untuk survey, selalunya Nisa akan suggestkan dekat semua orang untuk buat CPX survey. Sebab CPX survey ni lebih mudah daripada survey-survey lain. Okay, tu yang pertama. So, lepas tu korang boleh tengok kat sini 66,000 coins ni. Korang pergi dekat redeem. So, dekat sini korang akan dibayar melalui PayPal dan juga dalam dolar. So, kalau kata tadi Nisa ada 66,000 coins. So, Nisa boleh withdraw yang 50,000 ni lah. So, minimum ni adalah $2 sehinggalah $25. So, kalau korang tengok dekat view redemption ni, dekat sini last yang Nisa withdraw adalah tahun 2025. Which is last year lah. So, dah setahun. So, Nisa baru nak start balik dekat dalam games ni. So, korang boleh tengok kat sini ada $20, 25, 5. Memang terlalu banyak lah yang Nisa dah withdrawkan dekat dalam games ni. So, jom kita tengok macam mana nak main dia. So, first kali korang boleh find opponent lah. Okay, so Nisa minta maaf. Untuk DigiWatch tadi, disebabkan dia lama sangat nak dapatkan opponent. So, kita move on to the next games, iaitu Wepoints. So, dekat Wepoints ni, games ni pun best juga. So, macam tadi juga, korang kena ada tiket. Lepas tu, kalau kata nak redeem, korang tekan je dekat button yang ada wallet ni. Lepas tu, korang boleh tengok kat sini lah. Nisa dah pernah withdraw sebelum ni. And sama juga, dia akan dibayar menggunakan PayPal dan dalam dolar. So, dekat sini, dia pun sama juga sebab kena tunggu opponent. Games ni lagi best. Wepoints ni Nisa rasa lebih best daripada DigiWatch tu. Sebab dia main tembak-tembak asteroid. Macam tak ada opponent je. Sebab dekat sini korang main dengan real person tau. So korang kena tunggulah untuk korang dapatkan opponent. So andai kata kalau tak ada juga, Nisa akan tunjukkan games yang seterusnya lah. Tapi korang boleh cuba nanti.